Aku gunakan app nama dia Easy Fast. Tak silap aku Android pun ada. Dengan Apple pun ada, tak silap aku. So Easy Fast ni dia macam stopwatch. Untuk kau puasa tu berapa jam dah, 2-3 jam, 10 jam ni semua. So aku track. Asal target 36 jam. And then aku tak tahu lah, bila 36 jam tu dah berlalu, which aku tak rasa sangat terseksa pun buat 36 jam tu. Maybe sebab aku dah sebulan kot train untuk buat water fasting macam ni kan. Dekat sini aku rasa macam 36 jam ni pun dah okay. Why not aku just sambung je lah. Maksudnya aku dah lebih target tau. Lebih daripada 36 jam aku pun push. Dan aku try push. Aku tak target berapa jam aku nak push lah. Tapi time tu aku dapat 47 jam lah. Equal to 2 hari. Target 36 jam, dapatnya 47 jam. Dan dekat sini aku rasa daripada segi energi lah. Mungkin ada orang nak tanya kan, daripada segi energi Cikgu Luan kan. Okay. So sehari Cikgu Luan kata okay. Kalau 2 hari macam mana Cikgu Luan? Surprisingly okay. Surprisingly okay. Sumpah cakap. Memang aku tak tahu apa logiknya. Sehari tak makan apa-apa menyebabkan aku rasa energi aku makin bertenaga. Kalau 2 hari pula macam mana? 2 hari ni baik. What's the logic behind that? Adalah scientific explanation behind that lah kan. Antaranya adalah body kita akan melalui proses yang kita panggil sebagai autophagy. Okay, autophagy. Let me check GPT sekejap. Autophagy untuk satu perenggan at least